Satu pengumuman penting telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri semalam di Johor Bahru yang membawa kabar baharu mengenai masa depan bantuan negara. Dalam kenyataan tersebut, beliau menyatakan persetujuan pihak kerajaan untuk menaikkan kadar sumbangan tunai rahmah atau STR. Bagaimanapun, perkara ini mencetuskan pelbagai persoalan dalam kalangan masyarakat memandangkan peningkatan kadar tersebut tidak akan dilaksanakan dalam masa terdekat, sebaliknya hanya akan diumumkan secara rasmi pada masa hadapan. Pengumuman ini perlu diberikan perhatian segera oleh semua penerima bantuan di seluruh negara bagi memahami hala tuju sebenar agihan bantuan serta mengelakkan sebarang kekeliruan maklumat. Pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri ini telah menimbulkan tanda tanya dalam kalangan rakyat mengenai garis masa pelaksanaannya, sama ada ia melibatkan bantuan bagi tahun 2026 atau tahun seterusnya. Mengikut analisis semasa terhadap kitaran bajet negara, kenaikan yang dinyatakan itu berkemungkinan besar merujuk kepada pelaksanaan sumbangan tunai rahmah bagi tahun 2027. Sekiranya jangkaan ini tepat, pengumuman rasmi terperinci mengenai kadar baharu tersebut hanya akan dibentangkan semasa pembentangan belanjawan negara yang dijadualkan berlangsung pada bulan Oktober tahun 2026 ini. Walau bagaimanapun, kebarangkalian untuk pindaan dilakukan ke atas kadar peruntukan tahun 2026 masih kekal sebagai satu kemungkinan sehinggalah perincian lanjut dikeluarkan secara rasmi oleh pihak kementerian. Bagi memahami struktur bantuan semasa, orang awam perlu melihat semula implikasi yang berlaku pada penyaluran bantuan tahun 2026. Berdasarkan sistem yang berjalan sekarang, sebahagian golongan penerima melihat adanya pengurangan dalam komponen STR yang kemudiannya dialihkan atau disalurkan menerusi program sumbangan asas rahmah atau SARA 2026. Meskipun jumlah keseluruhan yang diterima oleh sesetengah kategori kelihatan hampir sama, penstrukturan semula ini telah memberikan kesan berbeza mengikut kategori kelayakan. Situasi ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pemerhati ekonomi sekiranya kenaikan kadar pada masa hadapan akan melibatkan proses penstrukturan yang sama seperti pengurangan atau pemotongan daripada skim bantuan lain untuk dimasukkan ke dalam akaun STR. Kesan daripada penstrukturan semula skim bantuan ini dapat dilihat dengan jelas menerusi kategori penerima bujang yang berumur antara 21 tahun sehingga 59 tahun. Di bawah ketetapan bagi tahun 2026, golongan bujang tidak lagi disenaraikan sebagai penerima langsung bagi komponen sumbangan tunai rahmah atau STR. Sebaliknya, bantuan untuk kumpulan ini telah dialihkan sepenuhnya di bawah program sumbangan asas rahmah ataupun SARA 2026. Perubahan dasar ini menyebabkan majoriti penerima dalam kategori bujang menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu bentuk pengurangan bantuan dan bukannya satu penambahbaikan sekiranya dibandingkan dengan modal agihan pada tahun-tahun sebelum ini. Sementara menantikan pengumuman rasmi mengenai kadar baharu pada masa hadapan, penerima sedia ada diingatkan bahawa program agihan bantuan bagi tahun 2026 masih berbaki dua fasa utama. Mengikut jadual perancangan, pembayaran bagi fasa ketiga dijangka akan dikreditkan kepada akaun penerima pada bulan Ogos tahun 2026. Manakala pembayaran bagi fasa keempat pula dijadualkan menyusul pada bulan November tahun 2026. Pihak berkuasa bagaimanapun belum menetapkan tarikh pembayaran yang spesifik bagi kedua-dua fasa tersebut dan garis masa ini tertakluk kepada pengumuman rasmi tarikh bayaran yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan dari semasa ke semasa. Bagi pemohon yang telah mengemukakan permohonan baharu atau menghantar borang rayuan, status permohonan anda kini berada di bawah fasa pemprosesan. Apabila anda log masuk ke dalam portal rasmi sistem bantuan, paparan skrin akan menunjukkan status paparan seperti dalam proses rayuan atau dalam proses semakan. Keputusan penuh sama ada permohonan tersebut lulus atau gagal hanya akan dikemaskini dan diketahui sewaktu proses pembayaran fasa ketiga dilaksanakan kelak atau selewat-lewatnya 1 hingga 2 hari sebelum tarikh pengkreditan wang bermula.